Gaji minimum Malaysia hari ini ialah RM1,700 sebulan. Tapi persoalannya, dalam keadaan kos kehidupan yang terus berubah, adakah RM1,700 sebulan mencukupi? Sebab itu, kerajaan kini sedang menyemak semula kadar gaji minimum negara. Dan semakan ini bukan dibuat dengan memilih angka sesuka hati. Pendapatan garis kemiskinan, gaji penengah, kos pengguna, produktiviti pekerja dan kemampuan pasaran pekerjaan semuanya diambil kira. Paling penting, setakat ini belum ada keputusan bahawa gaji minimum pasti dinaikkan, tetapi mesejnya jelas, gaji pekerja tidak boleh kekal statik, sedangkan kemahiran, produktiviti dan kos kehidupan berubah. Dalam masa yang sama, kerajaan juga melaksanakan dasar gaji progresif. Lebih 51,000 pekerja telah mendapatkan manfaat daripada ribuan majikan menaikkan gaji mereka melalui program tersebut. Ini pendekatan yang kita mahu, bukan hanya menaikkan angka atas kertas, menaikkan kemahiran, menaikkan produktiviti dan akhirnya menaikkan pendapatan rakyat secara mampan. Sebab rakyat yang bekerja keras bukan hanya mahu cukup untuk hidup, mereka mahu kehidupan yang lebih baik.